Ustaz tolong terangkan bagaimana cara sujud sahwi yang sebenarnya. Terima kasih. Sujud sahwi dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i sujud sahwi 2 kali sujud. 2 kali sujud. Dan sujud sahwi sebelum memberi salam. Dan kita nak sujud sahwi sunat membaca tasyahud akhir dalam keadaan kita duduk seperti membaca tasyahud awal, seperti duduk antara 2 sujud. Sebelum kita beri salam kita sujud. Dan tu kita bacalah apa-apa pun. Sebab Nabi SAW tidak mengajar bacaan khusus ketika sujud sahwi. Tidak ada. Kalau kita tak tahu, bacalah Subhana Rabbil A'la pun boleh. Sebab tidak terdapat mana-mana riwayat Nabi SAW membaca zikir di dalam sujud sahwi. Tak ada. Hanya maknanya perkara tersebut silent, senyap, kerana ia tidak ada satu larangan nak baca lain, ataupun kena baca Subhana Rabbil A'la pun Nabi SAW tak beritahu baca Subhana Rabbil A'la. Maka seorang ulama Al-Azhar, Syekhul Azhar dulu yang terkenal, Syekh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah ta'ala. Syekh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah ta'ala menyebut dalam kitab Hasyiatul Bajuri, hasyiah kepada kitab Fathul Qarib, matanya Ghayatul Taqrib, Imam Abi Syuja', kemudian disyarahkan, nama kata Ibn Syekh Ibn Abi Qasim, nama kitabnya Fathul Qarib, kemudian dijadikan hasyiah oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah ta'ala. Dalam kitab Hasyiatul Bajuri, Syekh Ibrahim Al-Bajuri menyebut, aku bermimpi dengan Nabi SAW. Maka aku tanya, apakah bacaan ketika sujud sahwi? Maka Nabi SAW mengajarkan Subhana man la yanamu wa la yashu. Maksudnya Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Itu Syekh Ibrahim Bajuri sebutlah kita Hasyiatul Bajuri. Mungkin sesuai bagi dia. Jadi kita tak tahu Subhana Rabbil A'la. Manakala kita baca kitab Nihayatul Zain karangan Al-Imam Nawawi Al-Bantani, lain pula. Dia tak baca Subhana man la yanamu wa la yashu, maka dia bacalah lain. Dia baca yang lain. Ala kulli hal, kalau kita orang awam tak tahu apa nak baca Subhana Rabbil A'la. Oleh sebab itu disebutlah kitab mazhab Imam Syafi'i, sekiranya sengaja kita meninggalkan sunat ab'ad, maka ketika sujud sahwi kita baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sebab kita bukan lupa, sengaja. Contohnya sengaja meninggalkan doa kunut, takkan Subhana man la yanamu wa la yasu, Maha suci Allah yang tidak tidur dan lupa, aku ni terlupa ya Allah. Nak lupa ke? Sengaja kita tinggalkan. Sengaja kita tinggalkan sunat-sunat ab'ad. Maka kita ditampur dengan sujud sahwi, kita minta supaya Allah ampunkan dosa kita kerana meninggalkan sunat tersebut. Dibaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini dalam kitab mazhab kita Imam Syafi'i, iaitu sujud kali pertama dan duduk antara 2 sujud, dan sujud kali kedua, kemudian kita bangun dan memberi salam pertama dan salam kedua. Ini dalam mazhab kita Imam Syafi'i berdasarkan hadis Nabi SAW. Manakala di kalangan mazhab yang lain berbeza sedikit. Sujud sahwi ini sekali. Macam mana caranya? Assalamualaikum warahmatullahi, memberi salam yang pertama Allahu Akbar. Kemudian sujud sahwi, bangun balik Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini dalam mazhab yang lain, terutama mazhab Maliki. Jadi dulu masa saya pernah semayang di belakang Syekhul Azhar, Dr. Said At-Tantawi rahimahullahu ta'ala, Syekhul Azhar dulu, sebab dia mazhab Maliki. Jadi kita semayang di masjid dia di Qahirah, tiba-tiba dia sujud sebab dia meninggalkan sunat apa? Allah, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Ialah kita biasa belajar mazhab Imam Syafi'i di Malaysia, tiba-tiba sampai Mesir jadi pelik.
Dia Syekhul Azhar ketika itu. Ketika itu bukan Syekhul Azhar lagi saya. Ketika itu dia mufti Diyar Mesri, iaitu mufti Mesir sebelum dilantik Syekhul Azhar. Dia mufti, takkan dia tak tahu. Jadi saya pun kaji rupanya dalam mazhab Maliki begitu. Jadi dalam mazhab kita Imam Syafi'i ada dalil, mazhab Maliki juga ada dalil. Hanya dalam mazhab kita Syafi'i dalilnya riwayat yang sahih bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang dalam keadaan ketika dilupakan oleh Allah Taala sujud 2 kali. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sujud 2 kali itu menghinakan bagi syaitan. Menghinakan bagi syaitan. Itu cara dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Dan ada beza dalam mazhab yang lain, kalau meninggalkan rukun maka hendaklah sujud sawi. Meninggalkan rukun. Dia kemudian dia tambah. Kan? Tetapi menambahkan rukun. Menambahkan rukun, maka sunat dia sujud sawi. Dia ada 2 perbezaan, nanti saya akan huraikan. Kalau rakaat kurang, kita tambah sebab ada dalil. Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang sembahyang fardu asar 2 rakaat, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tambah 2 rakaat dan sujud sawi, menunjukkan bahawa pandangan mazhab lain, kalaulah kurang rakaat kemudian diingatkan dan ditambah 2, bukan sunat lagi, jadi wajib. Tetapi kalau dia lebih rakaat kemudian dia sujud sawi, hukumnya sunat. Mazhab lain, bukan mazhab kita Imam Syafi'i. Mazhab kita Imam Syafi'i, sujud sawi adalah sunat. Sunat saja. Jadi kita peganglah mazhab Imam Syafi'i, kalau tidak pening kepala kan. Hanya kita mendedahkan beberapa pandangan ulama. Sekiranya kita bermusafir pergi mana-mana negara, kita nampak pelik ini bukan pelik, itu adalah pandangan mazhab di kalangan penduduk mereka. Mudah-mudahan Allah memberkati.